Bro, so kahwin kan bro? Ya. So kalau nak buat majlis macam ni, kahwin kan Melayu kan, you rasa saving berapa cukup? 50,000 50,000. wedding saja ke? Semua lah. Damage semua 50-60 lah. Oh, 50-60. Kalau wedding macam ni, kalau belah-belah kampung ke yang pendalaman tu kan 10,000, 15,000 pun dah cukup. Itu per head berapa itu per head? Kalau kampung kan, diorang tak buat catering, diorang rewang, diorang masak ramai-ramai. Satu family, macam contoh family belah lelaki kan. Kalau wedding belah lelaki, semua belah lelaki semua masak. Macam kawan saya invite dekat 1,000 orang. Kalau 1,000 orang better buat wedding sendiri lah. Zaman sekarang memang susah. Paket Melayu, hantaran berapa? Last time saya punya hantaran adalah 12,000 macam tu. Kalau Melayu. minimum 10k lah. Minimum Tapi 10K. kalau dia affiliate level 8 mungkin lebih tinggi. Tapi saya dengar kan, depends on perempuan tu juga. Let's say itu perempuan dia ada degree ke ataupun dia Kawai ke, Ah. standard lah. Oh. Mestilah. Kalau sekarang mak ayah punya perempuan kan, Diorang kena value kan diorang punya anak perempuan. So kalau nak cari yang murah-murah perempuan yang education SPM ke, Ayo, ya hati-hati komen. education SPM mungkin diorang boleh nego lagi. Kalau PhD harga lagi mahal lah. Oh. So last time you guna berapa date untuk kahwin? Hantaran 5,000, Betul tak? 5,000 hantaran. antara 5,000 and then wedding sponsor. Biasa hantaran you yang minta atau you punya parents minta? Parents. Oh, parents minta. You tak ada nego ke? Bukan. You tak ada nego tinggi. Actually, I dah cakap dah. Hantaran I nak bagi 10. Mak father-in-law cakap dia tak nak susahkan I, dia minta 5 saja. Wah, bagus lah. You lucky lah. I love you, my father-in-law. Nasib. Kalau dia layan you tak baik, you mesti beritahu saya tolong viral. Aduh, threats. Ha?